Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita memuji Allah, kita meminta pertolongan dan kita mengharapkan darinya. Dan kita berlindung dengan Allah daripada kejahatan dan daripada keburukan amalan-amalan kita. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sesiapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka tiada siapalah yang dapat menyesatkannya, dan sesiapa yang disesatkan, maka tiada siapalah yang dapat memberi hidayah kepadanya. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya, dan kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba dan pesuruhnya. Rabbi shrah sadri Ustazah termute. Okey, baik. Terima kasih atas makluman. Tak perasan kat laptop mute. Okey, alhamdulillah. Kita dah unmute. Okey, kita sambung berkenaan sikitlah berkenaan Ramadan. Ustazah share perkara yang membatalkan puasa. Cuba kita share dulu dia punya. Okay. Edisi khas Ramadan. Okay, boleh jugalah kita semua jadikan rujukan lah daripada laman web Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Jadi ada irsyad fatwa yang mana soalan-soalan ni kita kata ada apa tajuk ni? Banyak. Ada banyaklah tajuk-tajuk yang ditanyalah berkaitan dengan Ramadan. Cuma ada beberapa isu lah yang kita kata yang menjadi persoalan atau kita kata frequent asked question kan, FAQ yang selalu ditanyalah. Antaranya yang ni, benarkah batal puasa sekiranya najis yang keluar kemudian masuk semula? Dia kata mungkin sembelit kan, tanya perkara ini mungkin berlaku sekiranya najis tersebut keras, sembelit ke macam mana? Okey, ringkasannya, batal puasa sekiranya najis yang keluar kemudian masuk semula selepas dikemut sehingga sampai. Okey, salah satu perkara yang boleh membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ain ataupun jirim ke dalam rongga yang terbuka, iaitu mulut, telinga, kemaluan, dubur bagi lelaki dan perempuan. Okey, ini dengan sengaja lah kan. Jadi had penentuan masuknya sesuatu pada dubur yang boleh membatalkan puasa apabila seseorang basuh melebihi bahagian yang bukan wajib dibasuh ketika beristinja, berbeza dengan bahagian yang wajib dibasuh ketika beristinja. Oleh itu sekiranya seseorang memasukkan jarinya untuk membasuh lipatan dubur kotoran, ia tidak membatalkan puasa. Jadi yang menyebabkan batal puasa tu kalau masuk sehingga kawasan dalam yang tidak wajib dibasuh, barulah batal puasa. Tapi kalau yang bahagian kedut lipatan-lipatan, kita kata jari tu kan, kita kadang nak bersih tu kita ada masukkan sikit jari lah untuk bahagian lipatan, kita kata basih lagi di bahagian luar lah. Bila kita teran tu dia macam ada kedut-kedut tu kan, kawasan tu masih kita kata kalau
najis tu kat situ, kan kadang-kadang dia sembelit, dia ada dekat bahagian situlah. Jadi kita keluarkan, ia tidak membatalkan puasa lah. Yang membatalkan puasa kalau selepas dikemut, maksudnya tarik sampai ke kawasan dalam dubur. Okay, wallahu a'lam. Ni antara persoalan lah yang ditanya. Okay, lagi. Yang berkait dengan wanita haid lah. Berniat puasa sebelum suci. Okay. Soalan dia, wanita, kebiasaan didatangi haid 7 hari. Okay, apa hukumnya jika dia berniat puasa sedangkan dirinya belum suci? Tapi dia ada jangkaan lah bahawa haidnya akan berhenti pada malam. Okay. Jadi, adakah maka dia berniat puasa lah, takut dia tak terjaga kan, terlepas waktu sahur, bangun-bangun dah waktu subuh. Jadi dia dah niat puasa siap-siap. Sedangkan sebelum dia tidur tu masih lagi ada lagi koko ke apalah. Okay. Jadi seorang wanita yang pernah didatangi haid dan suci serta adatnya pada setiap bulan adalah sama dan teratur, boleh berniat puasa pada malam hari. Sekalipun dirinya belum suci atau darahnya belum berhenti. Selagi mana dia meyakini bahawa darahnya akan berhenti sebelum masuknya waktu solat subuh. Jadi sahlah niat dia dengan jangkaan akan berhenti. Ataupun kita kata memang dah sampai dah. Kalau waktu subuh, kita kata sebelum subuh, subuh masuk pukul 6.15 pagi. Katalah 6.15 pagi masuk waktu subuh. Jadi hari tu dia datang haid pukul 6 pagi. 6 pagi dia pergi tadah, oh datang haid, tak boleh lah, dia nak solat subuh. Jadi katalah dia panjang kan masa dia, sampailah kepada tempoh maksimum haid. 15 hari 15 malam. Maka ketika itu memang wajib lah bagi dia untuk niat puasa. Sebab kalau esok tu dah masuk kan, kita kata dia nak tidur pukul 10 malam. 10 malam tu ada lagi koko-koko. Maka dia dah boleh niat siap-siap. Sebab confirm dah kan, pukul 6 pagi tu dah cukup dah 15 hari 15 malam. Maka dah suci lah. Cuma kita kata dia berniat tu dalam keadaan masih ada koko. Sebab apa? Sebab dia bimbang tak jaga. Contohlah, sebab kan sebelum ni tak puasa 15 hari, 14 hari lama kan. Jadi bimbang tak jaga walaupun mungkin kita dah kunci jam apa semua. Jadi dia boleh berniat siap-siap awal-awal. Jadi bila dia bangun tu, katalah memang pun bangun 6.30 pagi baru jaga. Jadi bila cek tu memang betul lah dah suci. Kalaupun katalah masih ada lagi, itu dah dianggap darah istihadah sebab dah melebihi 15 hari 15 malam. Okey, itu untuk 15 hari. Yang ni untuk yang memang dia adat dia 7 hari. Tak pernah lebih 7 hari. Maka dia ada zon. Sebab tu dalam kaedah fiqh dia panggil az-zannu fil ibadati mu'tabarun. Zon, sangkaan kuat seseorang dalam bab ibadah ini diambil kira. Maka bila dia ada sangkaan kuat, ini esok ni pukul 6 pagi aku cek ni mesti suci dah ni. Jadi niat siap-siap lah, malam ni koko lagi ni, pukul 10 malam, ngantuk dah ni, nak tidur dah ni. Tak larat dah nak tunggu kan, kita kata. Jadi dia niat siap-siap walaupun masih ada koko-koko, kita kata saki baki darah haid. Maka dia pun tidur, lepas tu bangun-bangun 6.30 pagi, baru dia terjaga. Dah agak dah dia kan, dalam hati dia kata agak dah aku ni kalau dah lama tak puas, tak lama kita kata dalam keadaan haid kan, tak solat. Jadi nak bangun sebelum subuh tu mungkin payahlah sebab dah terbiasa bangun lepas subuh. Contoh. Maka bila dia bangun 6.30 pagi, tengok betul pun suci. Maka ketika itu sah puasanya walaupun dia tidak sahur. Tapi dia telah berniat.
puasa. Biasanya minum air siap-siap sebelum tidur ke contohnya lah kan. Tapi sahur dia terlepas lah sebab tak sengaja tertidur. Itulah kita kata persoalan yang ditanya dalam soalan ni lah. Jadi seorang wanita yang pernah seorang wanita yang pernah didatangi haid dan suci serta adatnya pada setiap bulan adalah sama dan teratur boleh berniat puasa pada malam hari sekalipun dirinya belum suci atau darahnya belum berhenti selagi mana dia meyakini bahawa darahnya akan berhenti sebelum masuknya waktu solat subuh. Jadi sahlah puasanya. Kecuali kalau dia bangun tu 6.30 tu tengok, ada lagi koko. Maksudnya adat dia mula nak berubah lah. Sebab kita kata adat haid bagi seorang wanita ni dia boleh berubah. Mungkin lebih sehari dua kan. Jadi panjang sikit. Dia kita kata ada orang memanglah tetap. Tapi kadang-kadang dah setahun dua dia akan berubah lah sikit. Makin panjang atau makin pendek. Ya. Okey, setakat ni ada soalan tak? Ni. Yes. Tengok ni. Itu? Ya. Lah, tengok. Ya. Baik, okey. Kalau tak ada persoalan kita terus tengok lagi beberapa. Okey, habis yang kat ni. Okey, yang ni tentang buasi. Ada juga kita kata soalan yang sering ditanyalah. Saya mengalami sakit buasi. Jadi kerisauan saya ialah kadar jari. Tadi kan sama macam sembelit tadi. Kadar jari yang dimasukkan itu termasuk dalam perkara membatalkan puasa ke tidak kan? Mohon pencerahan mufti. Jadi ringkasan jawapan, status puasa bagi pesakit buasi tahap 3 melibatkan proses memasukkan jari ke dalam tubuh adalah tidak membatalkan puasa. Hal ini kerana ia dilakukan dalam keadaan hajat yang mendesak. Sementara itu, situasi ketika istinja pula hanya memadai membasuh kawasan yang terzahir daripada tubuh dan ia perlu dilakukan dengan berhati-hati agar jari tidak melepasi had tubuh yang boleh membatalkan puasa. Piawaian had tubuh yang boleh membatalkan puasa adalah seperti berikut. Memasukkan sesuatu pada rongga terbuka tubuh pada kawasan dalam yang tidak wajib dibasuh adalah membatalkan puasa. Memasukkan sesuatu pada rongga terbuka tubuh pada kawasan yang wajib dibasuh untuk tujuan istinja adalah tidak membatalkan puasa. Nampak beza kan? Yang ni kita kata piawaian dia kawasan yang dalam, belah dalam yang sepatutnya tak ada najis dah kita duk masuk maksudnya itu yang tak boleh lah. Tapi kalau macam sembelit ada di tepi-tepi tu kan ataupun ada lagi lekat saki-baki yang bahagian kalau kita teran tu dia boleh keluar sikit kawasan yang kita sebut tadi kan kedut-kedut tu maka untuk tujuan istinja membersihkan kita kata saki-baki tu maka adalah tidak membatalkan puasa. Adapun kes buasi memang tidak membatalkan puasa lah, memang dia ada hajat lah. Ni. Jadi kesimpulan dia kesimpulannya kalau bab buasi ni penyakit ni kan bila dia terkeluar kan kawasan yang kena buasi tu maka dia kena tolak masuk oleh jari ke dalam tubuh maka ia tidak membatalkan puasa. Sebab apa? Sebab dimaafkan. Sebab dilakukan dalam keadaan terpaksa. Okay. Ada bezalah situasi memasukkan jari dalam tubuh ketika istinja yang boleh membatalkan puasa. Yang bukan kita kata kawasan zahir yang kita kata tadilah kawasan yang kedut-kedut tu kan. Yang kita wajib bersihkan. Kawasan yang tak wajib dibersihkan maka tak boleh kita kata nak jolok masuklah ke dalam tu. Okey, baik. Lagi. Okey, ni pun satu juga soalan yang sering juga ditanya. Waktu azan kan.
Betulkah, ada orang tanya, betulkah kalau kita tengah minum masa sahur, tiba-tiba azan berkumandang, kita boleh habiskan minuman yang sedang berada dalam mulut ketika itu? Okey, mohon penjelasan. Jadi ringkasan jawapan, menurut ulama hadis An-Nida dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyebut tentang menyempurnakan makan dan minum apabila azan berkumandang ialah bermaksud azan pertama subuh, iaitu azan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Jadi azan Bilal tersebut dilaungkan sebelum terbit fajar, bertujuan memberi petanda kepada orang yang sedang qiyamul lail untuk pulang ke rumah dan untuk mengejutkan orang yang tidur. Azan kedua iaitu azan Abdullah bin Ummi Maktum barulah tanda masuknya waktu subuh. Jadi dalam masalah ini, jika seseorang itu mendengar azan subuh berkumandang dan di dalam mulutnya masih terdapat makanan atau minuman, maka wajib diluahkan dan berpuasalah. Maka jika ditelan juga makanan atau minuman tersebut, maka puasanya pada hari itu terbatal dan wajib qada. Okay. Jadi kita kata dalam mazhab Syafi'i, hadis yang ada riwayat Al-Bukhari dan Muslim kan, di mana disebutkan perbezaan dua jenis azan yang ada pada zaman Nabi SAW, iaitu azannya Bilal. Sesungguhnya Bilal azan pada waktu malam, iaitu sebelum terbit fajar sadiq. Maka makan dan minumlah sehingga berkumandangnya azan Abdullah bin Ummi Maktum. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey. Jadi Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i pun ada sebutlah, apabila telah masuknya waktu subuh sedangkan di mulutnya masih terdapat makanan, maka hendaklah dia mengeluarkannya lah, memuntahkannya dan berpuasa. Jika dia telah mengetahui telah masuk waktu subuh namun dia tetap menelan makanan yang ada di mulutnya, maka batal puasanya. Dalam masalah ini tiada khilaf dalam kalangan ulama. Okay, berdasarkan hadis itulah. Seperti mana yang disepakati oleh fuqaha empat mazhab, apabila telah masuk waktu subuh, terbitnya fajar sadiq dan di mulut masih terdapat makanan atau minuman, hendaklah dimuntahkan, maksudnya dikeluarkanlah. Muntah tu biasanya dah masuk dalam perut kan, maksudnya keluarlah, atau kita kata komor lah kan, dan teruskan berpuasa. Jika tetap ditelan makanan atau minuman tersebut, maka batal puasa seseorang itu. Itu. Wallahu a'lam. Ini pun soalan yang sering jugalah ditanya. Okey. Kemudian bab kata puasa apa lagi? Zakat. Okay. Yang ni berkenaan wanita lah memasukkan peralatan perubatan ke dalam faraj ketika siang Ramadan. Biasanya pap smear kan apa. Okey. Jadi hukum penggunaan spekulum di siang Ramadan adalah membatalkan puasa. Jadi kami menasihatkan supaya orang ramai jika ingin melakukan rawatan pada bulan Ramadan menggunakan alat seperti spekulum atau pegawai perubatan perlu masukkan jari ke dalam vagina untuk menjalankan pemeriksaan supaya ia dilakukan pada waktu malam. Namun jika terdapat halangan untuk melakukannya pada waktu malam, maka boleh untuk melakukannya pada waktu siang dan wajib qada semula puasanya pada hari tersebut. Inilah kita kata pap smear kan, speculum. Digunakan untuk membuka vagina lebih besar. Kita kata alat macam kan mulut itik tu, maka kalau dianggap sebagai membatalkan puasa lah. Ya.
Okay, ini ada jugalah dalam muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan lah di Malaysia. Memasukkan sebarang tiub kecil atau ubat ke dalam faraj, termasuk prosedur cucian, pemeriksaan dalaman, vaginal atau pegang perubatan masukkan jari. Semua ini boleh membawa kepada batalnya puasa. Okay. Okay, inilah beberapa perkara kita kata berkait dengan yang batalkan puasa. Satu lagi tentang niat. Niat untuk berbuka. Okay, niat untuk berbuka. Adakah membatalkan puasa? Okay. Okay, keadaan dia sedang berpuasa. Jadi dia rasa dahaga. Saya rasa dahaga sangat. Saya rasa nak batalkan puasa. Sehingga ke tahap saya telah menuangkan air ke dalam gelas untuk diminum. Namun setelah lama berfikir, air dah ada dah dalam gelas ni. Tapi duk fikir, saya membatalkan niat tersebut. Tak jadilah nak batal puasa dan meneruskan puasa. Lepas tu dia fikir balik kan, ragu-ragu, puasa saya tu masih sah ke? Atau dah batal dah? Sebab dia niat asalnya nak batalkan dah puasa. Okay. Okay, ringkasan jawapan qaul mu'tamad. Kita kata pendapat mu'tamad. Qaul tu maksud dia pendapat. Qaul tu dalam bahasa Arab lah. Qaul mu'tamad, pendapat mu'tamad. Mu'tamad ni maksudnya yang dipegang lah. Sebab dia ada beberapa pendapat. Tetapi pendapat yang dipegang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i menetapkan bahawa jika seseorang itu berniat untuk membatalkan puasanya tapi tidak meneruskan niatnya itu, maka puasanya tidak terbatal. Sebab dia menjadi, kita kata, khilaf lah di dalam mazhab Syafi'i sendiri. Ni disebut ni dalam mazhab Syafi'i ada dua pandangan dalam isu ni. Kalau Imam Ash-Shirazi kata sesiapa yang berniat untuk keluar daripada puasa, terbatallah puasanya. Ada juga pandangan yang menyatakan bahawa tidak batal. Yang kata tak batal tu itu adalah pendapat mu'tamad. Okey. Okey, baik. Maka kesimpulannya, itu kita kata yang kat atas tu perbincangan tentang perbezaan pendapat lah. Jadi kesimpulannya, qaul mu'tamad yang dipegang dalam mazhab Syafi'i, jika seorang tu dia berniat nak batalkan puasanya tapi tidak meneruskan niatnya, maka puasanya tak terbatal. Okay, Alhamdulillah. Maksudnya boleh teruskan puasa lah. Ustazah. Ya, saya. Misal kata kalau kita wanita ni kan, kadang-kadang kita haid kita berhenti selepas waktu subuh, maknanya selepas waktu subuh tapi sebelum zuhur kan. Ya. Jadi kita memang tak boleh nak meneruskan ibadah puasa lah kan, betul tak Ustazah? Betul. Tapi kita boleh solat semua kan? Betul, solat wajib lah. Mandi wajib dan wajib solat. Kita darah kita berhenti pukul 7 pagi. 7 pagi tu katakan dah habis waktu subuh kan? Ya. Jadi walaupun kita tidak boleh berpuasa tapi kita janganlah makan seperti orang yang tak berpuasa macam tu, boleh ke Ustazah? Yang ni memang ada perbincangan ulama lah. Dalam bahasa Arab dipanggil imsak. Adakah wajib bagi wanita yang telah suci daripada haid pada waktu pagi tu, tapi dia tak bolehlah nak berpuasa sebab dia selepas subuh ataupun ketika waktu subuh baru kita kata suci, maka ketika itu kita kata katalah azan pukul 6.15 baru suci. Dengan niatnya pun tak sempat apa kan. Kecuali kalau kita kata tadilah yang yakin. Yang ni yang memang tak tahu bila ni. Kalau yang yakin tu memang dia niat daripada malam. Tapi kalau yang tak yakin ni katalah macam tadi kan pukul 7 pagi. Memang masuk waktu subuh.
dalam tempoh ataupun pukul 11 pagi masih kita kata dalam keadaan haid, ada koko lagi. Lepas tu kemudian dia mandi wajib, jadi solat zuhur macam biasa. Cuma adakah dia boleh makan secara sorok-sorok? Kan kita kata menjaga, kita kata menghormati bulan Ramadan adalah dengan tidak makan dan minum di hadapan orang. Okey, boleh dengar ke? Boleh ke? Dengar ke? Boleh Ustazah. Baru tadi sebab tadi ada orang call. Okey, boleh. Okey, baik. Ini ni yang Ustazah sebut tadi. Isu adakah wajib imsak bagi perempuan yang suci daripada haid di siang hari Ramadan? Jadi yang ni soalannya dah suci selepas zuhur. Ada orang mungkin pukul 11 pagi sebelum zuhur. Saya telah makan dan minum. Okey, adakah setelah suci pada haid saya wajib berpuasa dan tak boleh lagi makan selepas itu? Okey, jadi jawapannya, okey. Para ulama membincangkan hukum wanita suci daripada haid di pertengahan atau nifas di pertengahan siang hari Ramadan sama ada wajib baginya imsak. Imsak tu dalam bahasa Arab maksudnya menahan diri daripada makan dan minum atau tidak. Okey, seperti berikutlah. Imam An-Nawawi kata perempuan yang haid atau nifas maka tidak diwajibkan puasa ke atas mereka kerana tidak sah puasa mereka. Dan sekiranya mereka suci daripada haid atau nifas, maka wajib ke atas mereka untuk mengqadha puasa sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah lah. Okay. Dan sekiranya mereka suci di pertengahan siang bulan Ramadan, maka sunat. Disunatkan, tak wajib. Ke atas mereka untuk imsak, iaitu menahan diri daripada makan dan minum pada waktu-waktu yang berbaki. Katalah 11 pagi mandi wajib, jadi zuhur tu, solat zuhur dah lah. Jadi nak menahan diri daripada makan dan minum itu hukumnya sunat. Sunat maksudnya dapat pahala lebih lah kalau dia tak makan tak minum. Nampak sama macam orang berpuasa. Kan? Okay, jadi waktu itu sebut dan tidaklah hal itu imsak wajib baginya. Okay, itu berdasarkan mazhab Syafi'i. Okay, sunat lah. Jadi setelah meneliti perbahasan di atas dapat kami simpulkan bahawa hukum perempuan suci di pertengahan siang Ramadan adalah tidak wajib baginya untuk imsak, yakni menahan diri daripada makan dan minum serta perkara yang membatalkan puasa kerana tidak wujud sebarang. Okay. Maksudnya cuma sunat kita kata bagi perempuan tersebut untuk imsak demi menjaga kehormatan dan kemuliaan bulan Ramadan itu sendiri. Wallahu a'lam. Cuma kalau mazhab, contohnya mazhab Hambali kan, kalau mazhab Hambali beranggapan, kita kata berpendapat bahawa wajib imsak. Jadi pernah kita kata jadilah kita kata kalau dekat UIA tempat Ustazah belajar dulu, kadang-kadang kita ditempatkan satu bilik. Satu bilik tu ada 4 orang. Jadi kadang-kadang ada kita bersama dengan pelajar international lah. Jadi pelajar Malaysia, contohnya adalah berlaku kes saya tu perempuan lah. Pelajar Malaysia kita mazhab Syafi'i, duduk sekali dengan pelajar international daripada Arab Saudi. Arab Saudi bermazhab Hambali. Jadi dia jadi macam ni lah, pukul 11 pagi contohnya baru suci daripada haid. Sebelum tu ada koko lagi, 7 pagi koko lagi, pukul 11 baru suci. Maka dia mandi wajib. Jadi solat zuhur sekali lah dengan pelajar international kan. Duduk dalam bilik dia,
dia pun masak Maggi ke masak apa. Jadi boleh bau lah. Jadi yang Arab Saudi ni pergilah ketuk yang maksudnya sebab dia tak adalah macam pintu macam kadang kita sekat dengan apa-apa je lah. Kadang ada tirai. Jadi nak masuk tu kita boleh ketuk dia punya almari kan. Nak masuk bilik. Ni apa makan ke kan? Orang tanya kata lah saya tak boleh puasa pagi tadi baru pukul 11 pagi baru mandi wajib kan. Cakap bahasa Inggeris biasanya lah. Terima kasih. Jadi yang pelajar Arab Saudi kata haram. Tak boleh. Dia kena imsak lah. Maksudnya tak boleh makan. Walaupun secara sorok-sorok. Dalam mazhab Hambali imsak adalah wajib. Maksudnya kita ni kena sama macam orang berpuasa. Tak boleh makan, tak boleh minum. Kalau makan dan minum dianggap haram, berdosa. Sebab tidak menghormati bulan Ramadan. Macam kita mazhab Syafi'i sunat digalakkan. Tapi kalau makan dan minum, maksudnya kita bukanlah makan hadapan orang buat live ke apa kan. Itu memanglah kita kata tidak menghormati bulan Ramadan sebab kita buat secara terbuka. Yang ni pelajar ni duduk dalam bilik dia je lah makan dia lah, tapi kan dia bau lah bila kita buat air ke buat apa, boleh bau ke kompartmen, kita panggil kompartmen sebelah. Jadi untuk pelajar kita haram ni, tak boleh kena imsak, kena macam orang puasa juga. Jadi pelajar ni confused lah, sejak bila pula wajib macam dia jadi tu dia pergilah dan dia tanyalah kat ustazah kata betul ke haram tak boleh makan kena puasa? Tak. Kalau dalam mazhab Syafi'i dia tak dianggap haram lah, sunat lah. Sunat hukumnya untuk imsak. Jadi tak berdosa untuk makan, kita kata bukan secara terbuka lah kan, secara tertutup. Jadi bila kita tahu ada khilaf rupanya, ialah sebab dalam mazhab Hambali imsak adalah wajib. Maksudnya dia mesti tak boleh makan dan minum, sama je macam orang puasa. Tapi hari tu tetap kena qada. Cuma isu imsak yang menjadi khilaf. Harap jelas lah. Itu tentang soalan tadilah berkenaan dengan makan dan minum secara tertutup. Maksudnya makan dan minum secara tertutup di siang hari Ramadan untuk yang kita kata baru mandi wajib apa kan, tengah-tengah siang tu, maka dalam mazhab Syafi'i disunatkan untuk diimsak. Tapi kalau dia nak makan minum secara kita kata bersembunyi kan apa, maka bolehlah, kita kata tak haram. Cuma tak dinafikan mazhab lain seperti mazhab Hambali menganggap imsak itu wajib. Maka kalau kita bertemu dengan orang daripada Arab Saudi kan yang berpegang dengan mazhab Hambali dan juga mazhab Hanafi. Mazhab Hambali dan Hanafi belah-belah Bangladesh kan, yang belajar kat Bangladesh, India. Jadi mereka menganggap imsak ini wajib. Jadi dia akan, kalau dia tak tahu pendapat mazhab Syafi'i yang kata sunat tu, maka dia akan marahlah. Kenapa ni makan siang hari bulan Ramadan? Sedangkan tadi awak dah solat zuhur lah. Maksudnya suci dah kan. Kalau dia dalam keadaan haid tu memang sepakatlah alim ulama kita tak ada masalah nak makan minum. Ni dia dah solat zuhur. Maka mazhab Hanafi, mazhab Hambali kata wajib imsak. Mazhab Syafi'i kata sunat. Mazhab Maliki, kalau mazhab Maliki tak dianggap sunat lah. Maksudnya boleh makan dan minum. Imsak itu harus saja. Nak imsak, tak nak imsak tak ada kita kata tak ada apa-apa. Harus. Wallahu a'lam. Inilah kita kata bila kita tahu pelbagai mazhab ni kita tak terkejut sangatlah. Macam student ustazah tu dia macam terkejut lah, kata pelajar dari Arab Saudi ni cakap haram ni ustazah. Kita memanglah dia mazhab Hambali kan. Jadi bagi dia wajib untuk imsak. Jadi bila awak makan dalam bilik, walaupun secara sembunyi, dia marahlah. Sebab dalam mazhab dia wajib. Dia tak tahu kata dalam mazhab Syafi'i sunat. Macam tu. Jadi kata terang je, kata dalam mazhab Syafi'i sebut sunat. Kan dalam mawad mufti wilayah pun dah ada terang lah isu ni. Okay, harap jelas lah persoalan tadi. Ada persoalan lain lagi tak? Kita tengok apa lagi yang kita kata jadi
lain. Okay, bab bersahur. Okay, ada juga, kita kata banyak juga lah yang tanya berkenaan dengan kami selalu sahur lepas solat tarawih. Pukul 10 atau 11 malam dah siap makan dah. Lepas tu bangun-bangun tu solat subuh dah. Macam mana? Okay, jadi jawapan dia, kan sebab kita kata disunatkan bersahur ni, antaranya hadis riwayat Al-Bukhari. Tasahharu fa inna fis sahur barakah. Hendaklah kamu bersahur kerana dalam sahur itu ada keberkatan. Okey. Jadi bilakah waktu sahur itu? Okey, waktu sahur dan afdal melewatkannya, iaitu di antara pertengahan malam dan terbitnya fajar. Okey, bila tu pertengahan malam? Okey, tengok bawah lagi. Yang paling afdal itu, yang kadar melewatkan sahur dengan waktu fajar adalah sekadar 50 bacaan ayat Quran. Ayat Quran dalam 50 ayat macam tu. Jadi, makan sahur di awal waktu malam, ia tidak dinamakan sebagai sahur dan tidak mendapat fadilat sunnah. Okey. Itu awal sahur, awal malam. Bahawa waktu sahur itu masuk pada pertengahan malam. Pertengahan malam, sekiranya makan pada waktu sebelumnya, sebelum pertengahan malam, bukanlah dinamakan waktu sahur. Okey, jadi kami simpulkan, mufti kata bermulanya waktu sahur itu pada pertengahan malam dan berakhir ketika terbitnya fajar. Kat sini tak sebut ya, pertengahan malam tu biasanya kalau kita kira daripada waktu maghrib. Maghrib katalah masuk 7.30. Kalau kita kata andaikan pukul 6.30 pagi masuk subuh, nak bagi cepat. Kita bagi nak bahagi tu. 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30, 6.30. Lebih kurang 11 jam. 11 jam tu yang separuh tu bermula daripada pukul berapa? Masuk maghrib 7.30. Jadi kita kata 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30. Dalam pukul 1. 1 pagi baru start pertengahan malam. Maksudnya daripada waktu maghrib sampai kepada waktu sebelum waktu subuh lah. Itu dianggap kita kata satu tempoh. Kat mana tengah dia. Jadi kita ambil kira lah daripada dalam 11 jam tu bahagi 2. 11 bahagi 2 bersamaan dengan 5.5 jam. 5,5 jam lah. Betul tak? 5,5 jam. Jadi 5,5 jam kita kira daripada pukul berapa? Pukul 7.30 maghrib tu lah. Kan? 7.30 ke 8.30 dah sejam. 9.30, 10.30, 11.30, 12.30. Tambah lagi setengah jam, pukul 1 pagi. Jadi pukul 1 pagi tu dianggap pertengahan malam. Jadi bermulanya waktu sahur itu adalah pada pertengahan malam. Daripada pukul 1.30 tu sampailah ke subuh. Tapi waktu afdal sahur adalah dalam 50 minit macam tu lah. 50 ayat, katalah satu ayat tu lebih kurang 1 minit bacaan. Jadi lebih kurang 50 minit sebelum azan subuh. Itu waktu afdal bersahur. Sebab dianjurkan untuk melewatkan sahur. Jadi kalau azan subuh katalah kalau ini dalam 6 suku kan, dalam 6 suku maksudnya lebih kurang sejam sebelum tu 5 suku lah. 5 suku, 5.30 macam tu. 5.30 pagi afdal lah kita bersahur waktu tu. Okay, harap jelas lah. Okay, ada soalan tak? Jadi
disarankan sebaiknya bersahurlah walaupun dengan kadar yang sedikit seperti bersahur dengan air pada pertengahan malam atau pada akhir waktu bagi mendapat kelebihan dan fadilat bersahur. Katalah pukul 6 pagi kan baru jaga. Maka kita pun sedia siap-siap lah kan air ke paling kurang air lah ya. Air kosong. Untuk dapatkan fadilat bersahur. Sebut kat sini kan, janganlah kalian meninggalkannya walau hanya dengan satu tegukan air. Sesungguhnya Allah memberikan rahmat dan para malaikat mendoakan ke atas orang yang bersahur. Itu bab sahur. Jadi kalau dia bersahur lepas solat tarawih pukul 11 dah siap makan siap-siap dah. Sebenarnya itu dalam bahasa Arab tak dipanggil sahur lah. Dalam mazhab Syafi'i tak dianggap sahur lah. Sahur hanya bermula pada pertengahan malam yang kita bahagi dua tadi kan. Okay. Okey Ustazah, ada soalan. Berkaitan dengan solat tarawih ni kan. Ya. Witir, solat witir tu kan. Ya. Yang kita kata sunnahnya lah dari segi kita sampai masuk waktu isyak dah masuk kan. So macam mana cara yang betul bagi kita nak kejar imam semasa solat tarawih dengan solat isyaknya dengan solat witir. Okey, baik. Cara macam sebenar dari segi fiqahnya kan. Sebab kita macam-macam amalan ada kan. Ya. Dia yang paling afdal tu solat isyak berjemaah lah. Paling afdal solat isyak berjemaah terutamanya pada lelaki lah. Kita kata di masjid. Kalau dah lambat. Kalau dah lambat. Sampai dah waktu isyak, dah start tarawih. Macam mana tu? Kalau dah start tarawih, paling afdalnya kita ikut imam solat tarawih. Imam solat tarawih, makmum kita yang lambat ini niat solat isyak berjemaah. Walaupun imam niat solat tarawih, kita solat isyak sah solat. Sah jemaah itu. Katalah dia 2 rakaat kan. Kita nak solat 4 rakaat. Maka bila imam bagi salam solat tarawih, kita tambah lagi 2 rakaat sebagai makmum sebab kita baru solat 2 rakaat isyak. Sah kita kata jemaah. Walaupun kita kata tak apa ke imam niat solat tarawih, makmum niat solat isyak. Ya, tak apa, boleh, sah. Yang tak bolehnya kalau imam solat jenazah, kita nak solat isyak. Yang tu memang tak boleh lah sebab dia jenis solat yang berbeza. Tapi kalau macam imam katalah solat sunat, selain daripada kita kata bab tarawih ni, katalah waktu zuhur, kita datang ke masjid, orang dah siap dah solat zuhur. Tapi ada orang baru nak solat, kita kata solat sunat ba'diyah kan, solat sunat selepas zuhur. Maka kita pun boleh ikut imam dengan dia dan tambah lagi 2 rakaat. Sama juga kalau waktu tarawih ni kan kadang ada orang lambat, imam berbuka puasa biasanya kat masjid. Kita berbuka puasa di rumah. Maka lambatlah nak kita kata tak sempat nak berjemaah solat isyak, maka nak dapatkan pahala jemaah, kita solat bersama imam, walaupun imam niat tarawih, kita niat solat isyak. Lepas tu sambunglah, kan dah siap solat isyak tu, kita pun ikutlah solat sunat tarawih bersama imam. Okey, ada lagi. Witir pula macam mana Ustazah? Ya, witir maksudnya kalau katalah imam solat 8 rakaat tarawih. Jadi kita baru solat 6 rakaat. Sebab kita terlepas 2 rakaat kan. Jadi imam pun solat witir. Biasanya imam akan buat 2-1. Ya. 2 rakaat
kita kata solat witir 2 salam dipanggil, 2 rakaat. Jadi masa imam solat sunat witir, kita masih lagi niat untuk solat sunat tarawih. Nak cukupkan 8 rakaat. Jadi bila imam naik 1 rakaat, kita niat pula untuk witir 2 rakaat. Jadi bila imam bagi salam untuk 1 rakaat, kita tambah lagi 1 rakaat. Lepas tu kita solat witir sendirian lah. Untuk lengkapkan satu yang terakhir. Baik, jelas. Tapi ada orang mungkin dia nak tahajud kan, bangun tahajud, maka dia lewatkan 1 rakaat tu dalam pukul 5 pagi kan, dia bangun tu, dia solat sunat dulu, sunat tahajud apa semua, dan ditutup dengan witir, sama ada 2-1 pun boleh. 2-1. Biasa Ustazah, yang berlaku, jemaah akan keluar daripada saf. Di hujung tu kan ramai-ramai keluar solat sendiri. Itu sebenarnya macam mana tu Ustazah? Yang afdalnya adalah ikut imam. Tapi kalau macam mungkin dia ada urusan lain, dia nak cepat ke apa, jadi dia mungkin imam buat 20 rakaat, jadi dia tak larat, maka dia pun keluar, dia solat witir sendiri. Dia tak solat witir sendiri. Sebab dia tak larat buat 20 rakaat contoh. Jadi dia cuma tu, tapi witir tu boleh tak kalau kita ikut imam juga tapi niat kita niat witir? Kalau kata nak buat 8, tapi ikut imam baca solat tarawih, tapi kita ikut imam tetapi niat kita adalah witir, boleh ke Ustazah 2 rakaat tu? Boleh ke? Yang 2 rakaat witir boleh. Yang 1 rakaat tak boleh. Sebab sebab makmum tak boleh bagi salam sebelum imam. 1 rakaat lah yang kita buat sendiri Untuk 2 rakaat tu masih kita kata dapat pahala jemaah lah. Dapat dapat pahala jemaah sebab ikut imam. Cuma itulah kita kata dia panggil khilaf afdal lah. Dia dari yang afdalnya adalah mengikut imam sampai habis. Tapi dah sebab ada keuzuran, maksudnya ada hajat-hajat yang lain, maka sah je solatnya. Cuma dia kata khilaf tak dapat yang afdal tu. Ya, sama-sama. Berapa lagi Ustazah nak tengok persoalan. Ustazah, satu lagi macam kita ada maklumat kata macam Brunei, Thailand, Indonesia ada puasa esok kan? Kita tak tahu lagi. Kita tak tahu lagi dia Dia kalau sebab dalam mazhab Syafi'i, ni pun ada khilaf dari segi mazhab juga. Dalam mazhab Syafi'i, dia mengambil kira perbezaan matlaq, perbezaan tempat. Jadi kalau tempat tu belum nampak lagi anak bulan, ru'yah dia, sebab kita pakai 2, hisab dengan ru'yah. Jadi ru'yah yang paling utama lah. Kalau tak nampak anak bulan, maka kita akan cukupkan 30 Syakban. Kiranya hari ni 29 Syakban. Jadi kalau kita kata mufti setiap negeri dia adalah tengok tempat, tengok anak bulan tu. Jadi kalau tempat kita tak ada satu pun tempat yang nampak, maka maksudnya tak puasa lah, akan lengkapkan 30 Syakban. Jadi hari Ahad barulah berpuasa. Tapi kalau tempat lain dia nampak ataupun dia tak pakai ru'yah, dia pakai hisab je,
Hisab ni maksudnya memang dia dah kira siap-siap dah. Tak tengok dah anak bulan. Dia kira pakai hak kiraan. Maka bila dia kiraan dia jatuh puasa tu hari Sabtu, maksudnya dia puasalah terus hari Sabtu, tak tengok dah anak bulan. Maka dia akan puasa ikut macam tu lah. Jadi dalam mazhab Syafi'i dia dikira. Setiap tempat yang berbeza tu masing-masing lah. Tapi ada pun mazhab lain seperti mazhab Hambali kata silap. Jadi dia tengok kepada satu negara Islam yang nampak anak bulan, semua negara Islam puasa hari tu. Tapi kita tak pakai itulah. Kita pakai masing-masing, matlak masing-masing. Kalau dalam mazhab Syafi'i dia matlak masing-masing, tempat ru'yah masing-masing. Jadi dia setiap kali bulan puasa raya, bulan hari Arafah semua tu mesti akan ada lah perbezaan dari segi nampak tak nampak anak bulan ni. Dia memang isu yang memang mufti pun ada sebut lah. Cuma sebab kita bermazhab Syafi'i, maka kita ikut matlak lah. Kalau tak nampak tak puasa, nampak baru puasa. Okay. Sekejap, saya tak share ni. Ini banyaklah persoalan dia. Okay, boleh tengoklah ya edisi khas Ramadan. Cuma untuk Ustazah bincangkan kat sini. Kat sini ada niat puasa. Ni niat puasa setiap malam atau niat 30 hari ataupun sebulan sekaligus. Yang ni pun tiap-tiap kali bulan puasa akan adalah persoalan ni. Okey, jadi soalan dia, bagaimanakah cara untuk niat puasa? Perlukah saya memperbaharui niat pada setiap malam atau boleh saya niatkan 30 hari puasa sekaligus? Okay, jadi dalam kita kata kitab-kitab fiqh lah, okay, dia ada syarat niat ni. Niat puasa mestilah ada al-jazmu, iaitu benar-benar memastikan tanpa ragu, ta'yin penentuan jenis puasa. Maksudnya puasa ni puasa Ramadan, puasa qada sunat ke sebagainya. At-tabyid iaitu pada malam hari. Maksudnya selepas tenggelamnya matahari, maksudnya masuk waktu maghrib lah sehingga terbitnya fajar. Jadi waktu sahur masih waktu niat lah. Okay, jadi persoalan dia, perlukah nak perbaharui niat setiap malam atau cukup niat 30 hari sekaligus? Sebulan sahaja aku puasa selama sebulan di bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Itu dia kata niat sebulan. Okay, jadi ada dua pendapat. Khilaf lagi. Pertama, boleh diniatkan terus sebulan berpuasa, dan ini merupakan pendapat Imam Zufar dan Imam Malik. Mereka mengatakan bahawa berpadalah bagi seorang itu untuk berniat sekali sahaja, iaitu dengan niat sebulan berpuasa pada awal permulaan niat. Sebagaimana solat, niat hanya perlu di permulaan solat, tidak perlu mengulanginya pada setiap rakaat. Okay. Pendapat kedua, tidak berpada, tak cukup dengan niat sebulan sekaligus, bahkan perlulah perbaharui niat setiap malam. Ini pendapat jumhur, iaitu selain mazhab Maliki lah, iaitu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Majoriti ulama kata kena perbaharui niat kerana puasa itu setiap harinya adalah ibadah yang tersendiri, bersendiri, mustaqil. Dia tidak terikat antara satu sama lain. Tak sama macam solat. Sebab puasa pada hari berikutnya juga tidak rosak sekiranya pada hari ini rosak. Okay, contohnya kalau hari kedua ada berlaku perkara yang membatalkan puasa, kalau kita tak hari ketiga tu tak semestinya rosak, tak semestinya batal. Berbeza dengan solat, kalau solat tu batal pada rakaat pertama,
batal seluruh solat. Ataupun dia batal rakaat ketiga, tetap kena batal semuanya. Jadi bezalah berbanding dengan puasa. Solat dengan puasanya lain. Jadi tarjih ataupun kata mufti pilih pendapat jumhur. Kami cenderung kepada pendapat jumhur dan ianya juga adalah pendapat mazhab kita, iaitu mazhab Asy-Syafi'i, niat perlulah diperbaharui pada setiap malam untuk berpuasa. Adapun pendapat yang mengatakan boleh berniat sekaligus untuk puasa selama sebulan di permulaan niat, maka kami katakan tiada masalah untuk melakukannya sebagai langkah berjaga-jaga. Dalam masa yang sama, hendaklah seseorang itu berniat juga pada setiap malam. Wallahu a'lam. Maksudnya setiap malam kita niat kan, setiap ada nasyid kan, nawaitu sauma wadin an adai fardhi syahri ramadhana hazihi sanah lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari di bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Setiap malam kita niat. Dalam masa yang sama, boleh sebagai langkah berjaga-jaga boleh juga. Sahaja aku puasa sebulan dalam bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Setakat ni ada apa-apa soalan? Rasanya sampai situlah. Maksudnya untuk perbincangan memandangkan ialah malam ni insyaAllah kita akan tunggulah keputusan tengok anak bulan tu. Dia panggil ru'yah. Ru'yah. Nak tengok. Jadi Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkatilah kita semua dalam bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami semua dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Setakat ni ada soalan lain tak? Ya. Ustazah buat ringkasan sikit macam mana puasa yang terbaik. Dia putus-putus macam mana? Buat sama ringkasan sikit untuk puasa ni, macam mana ke puasa yang paling baik, amalan kita. Ringkasan aja. Yelah, jadi kesimpulannya sama-samalah ya, kita meningkatkan amalan di bulan Ramadan sebab dia punya pahala tu dia berganda jauh lah berbanding hari-hari biasa di bulan-bulan lain. Jadi bulan Ramadan ni memang kita kata ditunggu-tunggulah oleh umat Islam seluruhnya, dan kita kata sejak zaman Nabi SAW lagi, bulan Ramadan ini kita kata bulan Al-Quran, bulan diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, itu pada secara khususnya malam Lailatul Qadar. Jadi kita kata usaha untuk meningkatkan amalan tu bermula lagi daripada satu Ramadan. Kita tak adalah tunggu, tak apalah tunggu 10 akhir Ramadan baru nak tingkatkan amalan. Dalam bab kita kata amalan kebaikan kita tak boleh nak tangguh-tangguh, tak boleh nanti-nanti kan. Jadi kita buat terus, ada je amalan kita dapat kita buat. Jadi kita kata selain daripada kita banyakkan ya bacaan Al-Quran dan memahami, membaca terjemahan, tengok selawat, istighfar, sedekah kan, ataupun wakaf, banyaklah bagi makan orang berpuasa. Selain pada tu selalu juga ahli ulama ingatkan supaya kita tidak membazir lah, sebab membazir itu dalam ayat Quran ada sebut innal mubadzirina kanu min ikhwan asyayatin. Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara syaitan. Sedangkan kita tahu syaitan-syaitan yang general-general tu kan diikat pada bulan Ramadan. Jangan kita pula buat pembaziran, sebab kita kata diri kita ni ialah syahwat kepada makanan kan, keinginan, sebab kita tahan tu menyebabkan kita membazir pula. Tak maulah berlakunya pembaziran di bulan Ramadan. Beli banyak-banyak, lepas tu akhirnya buang ke tong sampah. Na'udzubillah min zalik. Kita tak mau menjadi saudara syaitan yang menggantikan syaitan yang telah diikat kan pada bulan Ramadan ni.
selain daripada tambahkan amalan. Jadi kita kena elak lah perkara-perkara yang boleh membawa kepada dosa ni, iaitu dosa pembaziran. Dan inilah kita kata kalau dari segi ustazah lah secara personal, College Islam Darul Ulum ada buka peluang lah untuk wakaf, dia panggil wakaf naik taraf premis College Islam Darul Ulum. Sebab kalau KIDU dulu sebelum ni dapat kita kata sijil pendaftaran tu daripada JAHID lah, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah. Jadi kita nak naik taraf untuk permohonan penumbuhan IPT bertaraf college dengan KPT lah, Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi antara syarat KPT mestilah bangunan tu dia ada CCC, apa kita kata Certificate of Completion and Compliance, macam tu lebih kurang CCC. Jadi nak dapatkan CCC tu banyaklah duit, nak kena construction lain, maksudnya kena buat ada bilik kebal dan sebagainya. Jadi sebab tu buka lah peluang untuk berwakaf. Satu kaki RM100, kalau satu lot RM20. Itulah dari yang Ustazah boleh share sikit. Wallahu a'lam. Kita tangguhlah dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Ya, wassalamualaikum Terima kasih Ustazah. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat puasa Ustazah. Ya, selamat puasa juga. Sehat. Dan insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam.